Halo, so ini adalah philodendron plowmani. Saya yakin ramai juga rakan-rakan mempunyai philodendron plowmani ini. So philodendron plowmani ini kalau dilihat daripada daunnya sangat sado. So anda dapat lihat di sini sangat sado ya, berkerut-kerut. Jadi philodendron plowmani ini pun dah mau menghasilkan daun baru. So daun barunya nanti akan menjadi sangat besar berbanding yang 3 daun ini. So saya ada juga philodendron plowmani yang besar daunnya. Saya akan tunjukkan kepada anda kerana plowmani ini boleh menjadi sangat besar. Okay guys, so ini adalah plowmani yang bersaiz besar. Seperti anda dapat lihat, daunnya yang besar-besar seperti ini. Tapi sayang, sebab ada daun yang mula-mula keluar dulu pucuknya telah dimakan serangga, so daunnya jadi seperti ini. Saya tidak potong, saya biarkan saja kerana daun-daun seterusnya akan menjadi sangat besar. Bagaimana pula dengan plowmani anda? Adakah anda berminat dengan plowmani? Senang dijaga sebab dibiarkan begitu saja, ianya juga akan menghasilkan daun yang sangat cantik sado seperti ini.